Tuan-puan pernah terfikirkah duit jualan bisnes ini boleh jadi emas 100 gram? Ramai peniaga kecil buat untung besar. Tapi sayang, habis begitu saja. Bayar sewa, gaji, stok, las-las, tinggal cukup-cukup makan saja. Padahal kalaulah bijak, boleh saja itu simpan duit itu dalam bentuk emas. Contoh macam gold bar 100 gram. Harga dalam Rp48.944. Kalau tidak cukup sekalipun, boleh simpan sikit-sikit guna akaun Gap Public Gold. Apa best simpan emas? Emas ini tahan susut nilai, boleh pajak bila perlu duit. Contoh, guna untuk modal, bayar supplier, emas tetap jadi milik, bisnes pun terus jalan. Macam inilah, sambil berniaga, tuan-puan akan kumpul hasil. Bila tuan-puan ulang cara ini, lambat laun tuan-puan akan ada 250 gram, 1 kilogram emas. Oh, bukan sikit tuh. Jadi daripada duit bisnes hilang entah kemana, baik tuan-puan tukar jadi emas. Public Gold senang saja. Boleh mula terus, murah dan patuh syariah. Mau kaya dengan emas, jom follow dan daftar. Hanya percuma saja di profil saya. Tekan pin di bio tu. Terus boleh belajar keuangan dan emas. Saya sedia bantu dan bimbing tuan-puan daripada zero sampai pandai simpan emas. Jadi jom mula simpan emas cara yang paling senang.